Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Yang dimulakan Tuan Imam yang bertugas serta Tuan Bilal yang berusaha, Tuan Pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa kerja masjid Imam Asy-Syafi'i yang kita hormati lagi kita muliakan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT. Malam ini kita bertemu lagi untuk kuliah tadabbur Quran kita menerusi surah Al-Fatihah. Dan hari ini kita sambung bahagian yang kedua pada lafaz basmalah, iaitu ayat pertama daripada surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jom kita ulang kaji sedikit. Pertama sekali dari segi makna Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa maksud bi? Bi dengan ismi, nama. Ismi maksudnya nama. Allah, Allah. Ar-Rahman, kita guna terjemahannya yang maha pemurah. Ar-Rahman yang maha pemurah. Ar-Rahim yang maha penyayang. Dengan nama bagi Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. Jadi tuan-tuan kalau boleh ingatlah makna-makna perkataan yang ada pada lafaz basmalah ini. Dan sebelum daripada ini kita belajar tentang lafaz isti'adzah ataupun ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, daripada perbincangan yang lepas, pertama kita bincangkan tentang makna bi kat sini. Jadi fungsi bi di sini kita boleh pelbagai, tapi kita nak guna satu untuk memudahkan perbincangan, iaitu bi dengan maksud lil isti'anah. Bi ataupun ba, huruf ba ini yang bermaksud isti'anah ini bermaksud apa dia? Kita memohon pertolongan. Di sini yang mana ya? Di sini. Bi'asaka ni. Maksudnya kita menggunakan. So, apa tujuan kita sebut Bismillahirrahmanirrahim? Jadi sebelum tu, bilakah kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim? Kita mula menyebut Bismillahirrahmanirrahim setiap kali nak memulakan pekerjaan. Kalau kita perasan, itulah kita punya perbuatan. Nak mula perbuatannya kita sebut Bismillah. Makan, tanggal pakaian, masuk bilik air, apa lagi? Belajar, pergi kerja, keluar rumah, semua Bismillah. Cuma mungkin ada lafaz yang berbeza-beza. Ada yang Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ada Bismillah juga. Itu keluar rumah tadi, keluar rumah aja Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Depannya Bismillah. Masa tanggal pakaian, Bismillah. Masa makan, Bismillah. Masa berwuduk, Bismillah. Jadi kita buat kesimpulan apa dia? Di hadapan lafaz Bismillah ini ada perkataan yang melengkapkan ayat ini menjadi sempurna. Iaitu apa dia? Aku mulai pekerjaanku. Aku mulai pekerjaanku. Jadi kalau terjemah bahasa Melayu tadi macam mana? Aku mulai pekerjaanku dengan nama Allah, iaitu dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. So kita mulakan apa? Kalau kita mulakan makan, abtadi'u aklan. Abtadi'u ni aku mulai. Abtadi'u maksudnya aku mulai. Makan aklan. Kalau kita nak baca Quran, qiraah. Jadi abtadi'u qiraatan. Aku memulai pembacaan. Aku memulai pembacaan.
Tapi tuan-tuan, kita tak perlu sebut ini. Dari segi faham, tuan-tuan kena faham macam tu. Maksudnya bila kita nak mula pekerjaan, kita sebut nama Allah. Jadi di hadapan inilah kita punya niat tu. Kita nak mulakan apa sahaja dengan nama Allah. Cuma Allah tu maha bijaksana, Allah tu maha pengasih, dia mudahkan segala urusan kita. Kalaulah ayat ini perlu diletakkan dengan lengkap dalam bahasa Arab, jenuhlah, sebab kita bukan betul-betul bahasa Arab. Jadi sebabkan itu jadi payah. Kehidupan agama kita pun agama yang mudah, maka kita hanya perlu sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kena faham, sekarang ni kita nak belajar tentang tadabbur surah Al-Fatihah. Ayat pertama surah Al-Fatihah bermula dengan bismillah. Maksudnya apa dia? Aku mulai membaca surah Al-Fatihah. Aku mulai membaca surah Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Boleh macam tu? Kalau tuan-tuan pakai tanggal pakaian, maksud dia apa dia? Aku menanggal pakaian dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Tuan-tuan nak makan, aku mulai makan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Boleh? Okey, itu antara yang kita bincangkan pada kuliah yang lepas. Ni saya boleh padamlah kat sini. Okey, kemudian kita ada bincang lagi sedikit, iaitu apa maksud bismillah? Apa maksud nama Allah? Jadi nama Allah itu adalah Al-Asmaul Husna, iaitu nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang amat indah. Dan kita dah kita huraikan juga apa maksud Al-Asmaul Husna. Dia diambil daripada surah 7 ayat 180. Jadi kita tengok balik tuan. Buka balik dulu surah 7 180. Ini poin penting dalam memahami lafaz basmalah. Muka surat 174. Muka surat 174. Baik, baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah al-asma. Al-asma adalah kata jamak plural bagi ismun. Dan milik Allah lah nama-nama yang amat indah. Al-Husna maksudnya yang amat indah. Jadi kita beritahu apa dia maksud nama-nama yang amat indah ini? Maksudnya setiap nama Allah itu mencerminkan apa? Sifat dia. Setiap nama Allah tu dia mencerminkan sifat Allah. Macam nama kita ni kadang-kadang mungkin di sebaliknya. Kita ini hanyalah seseorang yang ditanda dengan nama tersebut, tetapi Allah memang sifatnya. Kalau Allah tu Ar-Razzaq, nama maksud Ar-Razzaq Maha pemberi rezeki. Betul-betul kalau Allah boleh bagi? Ya, sesuai dengan nama dia. Kalau Allah tu As-Salam, As-Salam yang Maha memberi keselamatan, betul kalau Allah boleh bagi keselamatan? Boleh. Allah nama Asy-Syafi.
Asy-Syafi, penyembuh. Adakah Allah boleh menyembuhkan? Ya. Allah tu Rabb yang mencipta dan mengatur. Adakah Allah boleh mengatur alam ini? Ya. Jadi setiap nama Allah tu adalah sifat dia. Jadi Allah kata apa dekat situ? Dah tahu nama Allah tu adalah sifat dia, maksudnya nama Allah ni banyak. Maka maha suci Allah daripada segala kekurangan. Mohonlah, kata Allah, fad'uhu, mohonlah kepadanya, mintalah doa kepada Allah, biha. Biha ni yang kita balik di bismillah ni. Mintalah, fa, maka Allah ada nama-nama yang indah, maka berdoalah kamu dengannya. Berdoalah dengan nama Allah. Jadi bila kita mulakan perbuatan, tuan-tuan, setiap perbuatan tuan-tuan mulakan itu, bukankah tuan-tuan mengharapkan keberkatan padanya? Bukankah tuan-tuan mengharapkan keselamatan daripadanya? Tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan naik motor tu macam-macam risiko. Nak musim hujan sekarang, naik kereta tetap jam, terpaksa pilih motor juga kadang-kadang sebahagian kita. Habis itu keselamatan macam mana pula? Jadi kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Dia sebut bismillah tu apa dia? Kita berdoa, tuan-tuan. Ada tak hajat masa tuan-tuan sarung helmet tersebut? Kita nak pergi masjid, nak menuntut ilmu, ada tak hajatnya? Ya, macam pergi masjid ni, saya pesan kepada diri saya dan tuan-tuan, apa yang disebut oleh almarhum Ustaz Baharudin, kita punya pengasas semua Quran. Dia kata, tuan-tuan, jangan jadikan kuliah-kuliah tuan-tuan sebagai rekreasi minda. Apa maksud dia? Rekreasi minda. Sekadar nak santai-santai minda, sementara mungkin tunggu maghrib isyak, lagi kan balik kan hujan pula, makan kan kenyang pula, tak datang pula masjid contohnya. Jadi tunggulah sekejap. Tuan-tuan serius datang ke masjid menuntut ilmu dalam keadaan serius. Keluar rumah dah tahu dah, selain daripada nak tunaikan solat fardu maghrib tadi, saya nak menimba ilmu. Jadi dua pihak, para guru pun saya nasihatkan untuk diri saya juga, untuk kita serius, sampaikan dalam keadaan kita bersedia, supaya yang dengar pun nakkan ilmu, supaya dia boleh mengubah kehidupan. So ada niat baik tak datang ke masjid tadi? Nak dapatkan ilmu supaya berubah. Jadi sebut apa tadi? Bismillah. Niat baik itu doa. Ya Allah, aku nak pergi masjid ni, nak tambahkan lagi ketakwaan aku. Itu doa. Jadi Allah kata, doalah dengan namanya. Macam mana tuan-tuan nak doa dengan nama Allah? Sebut je Bismillah. Ini cara dia. Ibu nak masak, minggu lepas kita bagi contoh, nak masak supaya apa dia, satu rumah jadi berpenuh kasih sayang. Sebut apa? Bismillah. Masa nak basuh beras, baca Bismillah. Itu. Kalau yang pihak namanya, nama Allah tu kepada Allah. Okey, kalau ha ni dia dalam bahasa Arab kita panggil dhamir untuk muannas, betul? Muannas. Fad'u, oh tertinggal sini ada hu. Saya tertinggal hu sini. Fad'uhu. Okey, hu ni pun dhamir, ini untuk muzakkar. Hu ni Allah. Ni Allah. Yang ha ni balik kepada al-asma'. Nama dia. Nama tu. Jadi Allah kata apa? Berdoalah kepadanya, nya tu Allah. Berdoalah kepada Allah menerusi namanya. Dia begitu. Dapat tak? Kalau terjemahan tu dia kata apa dalam terjemahan tu? Sama tak? Namanya. Betul lah. Ha tu balik kepada al-asma'. Sebab al-asma' ni dia muannas dia panggil. Atas asma' lah, bukan atas Allah lah. Maksudnya Allah kata apa? Berdoalah kepada Allah tu, guna nama dia. Jadi tuan-tuan masa nak berdoa tu, sebut nama Allah tu. Allah suka macam tu. Itu cara dia. Dapat faham? So apa saja tuan-tuan buat, jadi tuan-tuan mengharapkan keberkatan. So bila kita nak sesuatu yang kita harapkan tu diperkenankan, ini salah satu kaedah paling ampuh sekali. Jangan lupa sebut nama Allah. Nampak ringkas, baca nak makan macam bismillah je, ringkas, tapi besar dia punya keberkatan dia. Sebab jalan menyebut nama Allah ni, ataupun kita menyebut nama Allah ni, bila nak buat apa saja perbuatan, itu sebenarnya adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Dia adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Satu tadi kita tahu dah, Allah yang perintahkan. So seseorang yang dekat kepada Allah, Allah akan bantu dia, Allah akan perkenankan. Tuan-tuan semua buka surah 5, surah Al-Ma'idah, ayat 30.
35. Surah 5 ayat 35. Muka surat 113. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Ini perintah pertama Allah kata ayat ni, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua ni, yang kalau dalam Quran saya ni dia highlight kan, Quran yang masjid ada ni kan, sama tu yang tu. Ada tak dia highlightkan wabtahu ilahil wasilah tu? Okey, apa terjemahan dia? Terjemahkan kat situ. Dan wabtahu ilaihil wasilah, dan wasilah tu yang penting tu. Dan carilah kamu jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Al-wasilah ni apa dia? Jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah sendiri yang offer kepada kita. Kalau nak berdoa kepada Allah, nak minta sesuatu hajat kepada Allah, cara dia apa dia? Sebut nama dia. Kita ada doa, tapi jangan lupa sebut bismillah kat depan tu. Sebut nama Allah. Ataupun bukan, itu antaranya bismillah. Kalau tuan-tuan sakit, macam saya dah sebut dah tadi, doa untuk kesembuhan, kena sebut nama Asy-Syafi dalam doa kita tu. Sebab Asy-Syafi maksudnya Maha Penyembuh. Jadi bila kita sebut nama Allah, bukankah kita mengharapkan doa diperkenankan? Ya. Itulah dia apa dia? Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara menyebut nama Allah. Menyebabkan apa? Doa kita tu lebih sampai kepada dia. So Allah kata wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah olehmu jalan yang mendekatkan diri, al-wasilah tu maksud jalan mendekatkan diri ilaihi, kepadanya. Antaranya adalah tadi walillahil asmaul husna fad'uhu biha wajahidu fi sabilihi. Betul Allah tambah lagi, dan berjihadlah olehmu pada jalan Allah la'allakum tuflihun, supaya kamu beroleh kejayaan. Jadi tuan-tuan nak kejayaan dalam sesuatu pekerjaan tuan-tuan, apa cara dia? Dekatkan diri kepada Allah. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah adalah bila nak berdoa sebut nama Allah. Jadi besar ni tuan-tuan, isu atau bukanlah isu, besar ni tajuk menyebut nama Allah ni, bukan benda kecil-kecil. Bismillah tu sebut dengan penuh penghayatan. Bismillah, bismillah aja. Bismillah. Paling pendek bismillah. Boleh juga bismikallah. Tengok doa yang sesuai dengan apa yang kita nak minta. Okey? Jadi itu bahagian bismillah. Jadi kenapa kita menyebut ataupun menyebut nama Allah ini? Selepas tu Allah sebut namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman pula kita nak pergi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kedua nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dia mempunyai kata dasar yang sama. Semuanya ada huruf Ra, Ha, Mim. Ra, Ha, Mim. Daripada perkataan Rahima. Rahima, Yarhamu. Bila kita bersin, Alhamdulillah, kita kata apa? Kawan kita kata apa kita? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Selalu kita sebut yarham, yarham. Macam orang Melayu sebut bila dengar je orang meninggal, Allah yarham. Yarham ni fi'il mudhari' sebenarnya. Dia merahmati. Rahima yarhamu. Daripada perkataan rahima yarhamu ni lahir perkataan rahmah. Rahmah ni maksud dia banyak. Rahmah ni maksudnya belas kasihan.
Apa lagi? Sayang. Ini kasihan jadi kasih lah, samalah. Sayang. Apa lagi? Kemurahan. Jadi kedua-dua nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni mengandungi makna Ar-Rahmah. Kedua-dua nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni kedua-duanya disebut sebagai Zur Rahmah. Zu pemilik, Ar-Rahmah tadi ni. Cuba sebut tuan-tuan, Zur Rahmah. Zu ni maksudnya pemilik. Okey, orang nama Zulqarnain. Zu tu milik, pemilik. Al-Qarnain dua tanduk. Jadi Zur Rahmah ni Allah yang mempunyai nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi dua-duanya ada maksud rahmah, tetapi konotasi dia berbeza. Kesan kepada nama Ar-Rahman dengan kesan nama Ar-Rahim ni dia berbeza. Kesan nama Ar-Rahman ni Allah berikan kepada siapa? Allah bagi kepada seluruh makhluk. Untuk nama Ar-Rahman ini Allah berikan sifat rahmah dia ini, yang Zur Rahmah tadi ini, kepada siapa? Kepada seluruh makhluk. Antara tempat yang Allah sebut tentang Ar-Rahman ni adalah kepada seluruh makhluk. Cuba tengok surah Al-Mulk, surah 67 ayat yang keempat. Surah Al-Mulk, surah 67 ayat keempat. Nanti ada rezeki kita tadabbur pula surah Al-Mulk, tapi mungkin lambat lagi lah. Kita habis dulu surah Fatihah, lepas tu ada sebahagian kecil daripada surah Al-Baqarah kita akan sambung, kemudian baru kita pergi surah Al-Mulk. Muka surat ha, 564 562 ayat yang ketiga tuan, ayat yang ketiga, ayat ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Jadi Allah memuji dirinya dalam surah Al-Mulk ini. Dan Allah kata allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahman. Tidak engkau melihat pada penciptaan Ar-Rahman. Sekarang ni bila Allah sebut tentang langit yang 7 tuan-tuan, langit 7 ni dia punya fungsi Allah cipta untuk kita ni terlalu banyak. Bintang ke, paling-paling tuan-tuan, paling-paling langit yang paling rendah itulah yang di situ sumber utama air kita. Air laut besar tuan-tuan, tapi kita bukan minum air laut. Kita punya air yang kita minum tu ni adalah daripada air hujan itu, yang mana Allah simpan dia di langit sana tu. Jadi antara nikmat besar yang Allah ciptakan langit adalah apa? Turunnya hujan. Belum lagi hal-hal lain macam bintang-bintang, macam ayat 5 Allah kata walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dekat langit tu Allah hias dengan bintang-bintang, pelita-pelita yang menjadi cemerlang di malam hari. Tapi antaranya adalah langit, hujan, bintang. Allah sebut di situ khalqir rahman. Dan tuan-tuan pun tahu hujan yang turun tu untuk orang kafir juga kan? Untuk orang kafir juga. Orang kafir pun dapat. Dan siapakah pencipta dia tu? Betul Allah, tapi di situ Allah sebut siapa? Ar-Rahman.
Jadi bila Allah cipta langit yang 7 tu dengan sifat Ar-Rahman dia, Allah bagi pula dengan siapa? Allah bagi kepada orang kafir. Sebab tu sifat Ar-Rahman ini dia luas. Allah bagi kepada sesiapa saja dia kehendaki. Tak ada siapa pun terkecuali. Sebab tu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah untuk jadikan tanah Mekah yang tandus itu aman dan dipenuhi dan direzekikan dengan buah-buahan, Nabi Ibrahim minta supaya Allah bagi hanya kepada yang beriman je kepada Allah. Tapi Allah kata apa? Tak. Allah bagi juga kepada orang yang ingkar. Contoh buka surah 2, tengok surah 2, surah Al-Baqarah. Surah 2 ayat 126. Muka surat 19. Ayat yang ke 126 bawah sekali. Muka surat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Dan ingatlah tak kala Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabbi ja'al hadza baladan amina, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebuah negeri yang aman, Mekah. Ketika itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim hantar siapa? Hajar dan Ismail. Ismail baru lahir, bekalan tak ada, kering kontang. Sekarang tuan-tuan kita pergi syurga shopping, tapi ketika itu tidak ada siapa duduk. Nabi Ibrahim mengharap kepada Allah saja, ya Allah tolong rezekikanlah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadi dia tahu dia menempatkan isteri dan anak dia kat sini dan akan berkembang dalam masyarakat yang nanti akan mengabdikan diri kepada Allah. Warzuq ahlahu minas samarat, dan rezekikanlah penduduk negeri Mekah ni nanti dengan apa dia? Buah-buahan. Padahal Mekah mah tanaman tuan, tapi penuh buah-buahan dengan keberkatan doa Nabi Ibrahim. Cuma Nabi Ibrahim kata apa dia? Kepada siapa Allah bagikan? Man amana minhum, siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan kepada hari yang kemudian. Nabi Ibrahim minta untuk siapa? Untuk orang yang beriman kepada Allah je dapat. Yalah, tuan-tuan tahulah, bayangkan Nabi Ibrahim yang hidup macam mana. Daripada dia muda dulu dia berdakwah, tapi orang menolak sehingga nak bakar dia. Dia kata minta rezeki ni untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah kata apa dia? Qala, Allah jawab, waman kafar, dan orang ingkar juga, dan orang kafir juga. Cuma fa'umatti'uhu qalilan, aku akan berikan kesenangan kepadanya dengan tempoh yang sedikit saja, untuk dunia saja. Qalil kat sini ada dua maksud, sama ada kuantiti dia sedikit ataupun tempoh dia sekejap. Jadi still tak Allah bagi kepada orang kafir. Kenapa Allah bagi? Sebab sifat Ar-Rahman tu dia mencerminkan apa? Rahmat kepada semua. Tapi tuan-tuan, agak-agak kalau benda kita bagi kepada semua dan benda kita bagi hanya untuk yang kita sayang, sama tak agak nilai dia? Tak sama. Sebab tu untuk Ar-Rahim
Allah sebut berbeza. Tuan-tuan pergi surah 33 ayat 43. Surah 33 ayat 43. Surah 33 ayat 43. Muka surat 423. Muka surat 423. Muka surat 423. Tuan-tuan tengok dekat bahagian hujung ayat tu, Allah kata apa dia? Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana, dan benar-benar ia, iaitu Allah, bil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman, rahima. Di sini Allah letak sifat dia rahima. Apa dia maksud rahima tadi? Yang maha penyayang. Jadi di sini Allah letak rahim tu, Allah bagi kepada orang-orang yang beriman. Tapi rahman tu, bila Allah cerita pasal Allah ciptakan langit dan bumi, lepas tu pula soal nak agihkan rezeki, semua orang dapat. Tapi ar-rahim, Allah hanya bagi kepada orang yang beriman saja. Jadi bila begitu kita nampak ar-rahim ni dia spesifik, khusus, dan tentulah istimewa. Sebab Allah ni sayang sangat kepada orang yang beriman. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan kita nak jadi orang beriman, yang itu orang-orang yang Allah limpahkan rahmat dia, mesti nama ar-rahim. Setiap kali tuan-tuan dengar seruan yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu, tu sahut seruan tersebut. Sahut. Setiap kali jumpa ya ayyuhallazina amanu, sahut. Sebab Allah panggil siapa tu? Allah panggil orang-orang yang dia sayang. Kalau yang dia sayang, takkan Allah nak biarkan dalam keadaan dia melarat. Contoh Allah kata apa dia? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tu mahal sangat ayat tu. Ayat penuh kasih sayang. Wahai orang-orang beriman. Siapa orang beriman tadi? Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu benar-benar sayang kepada orang beriman. Allah kata, wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Mahal tu ayat tu. Allah bagi kepada orang beriman. Jadi bila Allah sayang kepada orang beriman, apa Allah akan buat? Tengok permulaan ayat ini. Tengok permulaan ayat ini. Ayat 43 ni tuan-tuan. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Sebenarnya sebelum wa kana bil mu'minina rahima tu Allah tunjuk macam mana Allah sayang dengan orang beriman. Tuan-tuan tengok terjemahan dia kata apa? Huwallazi, dialah Allah yang yusalli, yang berselawat. Kalau terjemah bahasa dulu, yang berselawat ke atas kamu. Allah berselawat kata orang beriman. Macam mana Allah berselawat kata orang beriman? Tengok terjemahan dia kata apa? Kita ambil terjemahan mudah tu. Dialah yang dengan memberi rahmat, yang dengan menyebut nama kita di Malaul A'la sana. Dan para malaikat pun sama juga, mendoakan orang-orang beriman. Tuan-tuan, adakah malaikat akan mendoakan orang-orang yang ingkar kepada Allah? Ketika Allah sayang kepada hamba-Nya, Allah akan panggil Jibril di langit sana. Allah akan beritahu kepada Jibril yang Allah sayangkan fulan bin fulan. Kemudian Allah kata apa kepada Jibril? Maka sayangilah dia. Bila Allah sayang kepada seorang hamba dia, Allah akan panggil malaikat Jibril, tuan-tuan. Jibril ni siapa? Malaikat Jibril. Dia seorang malaikat yang paling mulia, yang kata-katanya didengari oleh semua yang di langit. Allah panggil Jibril. Mulianya Jibril lagi apa dia? Dialah yang membawa wahyu, setiap wahyu yang turun kepada setiap para nabi. Allah panggil Jibril. Allah kata kat Jibril, sesungguhnya aku sayang fulan bin fulan, maka sayangilah dia.
Jibril terus kata kepada dia, terus aku sayang kepada dia. Kenapa yang Jibril buat? Jibril akan panggil segala penghuni langit di sana. Jibril pun beritahu benda yang sama juga, sesungguhnya Allah sayang fulan bin fulan, maka sayangilah dia. Maka seluruh penduduk langit akan taat kepada Jibril. Semuanya akan kata kepada dia, kami sayang kepada fulan bin fulan. Tuan-tuan tahu berapa ramai orang yang ramai followers ni di langit sana. Hari ni kita rebut followers yang dekat dunia ni, yang sedikit sebenarnya. Yang tadi Allah kata apa dia? Bila Allah bagi kepada orang kafir tu, orang ingkar tu, qalil. Kalaulah orang terkaya kat dunia ni pun sebenarnya dapat qalil tuan-tuan. Kita yang tak ada apa-apa ni lagi lah qalil. Tapi bila Allah sebut tentang yang di langit sana, tuan-tuan, penuh tuan-tuan. Nabi sebut apa dia? Setiap 4 jari di langit sana tu penuh dengan malaikat yang sedang sujud. Di langit yang 7 tadi tu, setiap 4 jari tu ada malaikat yang sujud. Dan pada malam Isra Mi'raj, Nabi tanya kepada Ibrahim tentang Baitul Baitul Makmur, yang tempat langit ke-7 tu. Ibrahim kata apa kepada Nabi Muhammad tentang Baitul Makmur? Ini adalah tempat di mana setiap malaikat akan datang untuk tawaf. Dan dia datang setiap hari sebanyak 70,000 malaikat tanpa datang balik. Kalau kita pergi umrah tu mungkin ada orang pergi setahun 2-3 kali boleh pergi. Tapi yang ni malaikat sehari 70,000 dan tanpa datang balik. Jadi agak-agak berapa ramai malaikat kat langit sana? Ramai. Tuan-tuan bayangkan bila Allah sayang kepada seseorang, Allah minta malaikat Jibril untuk sayang pula kepada mereka dan kepada orang tersebut. Kemudian Jibril pula beritahu kepada seluruh penduduk di langit sana, dan semuanya sayang kepada kita. Dan apa yang malaikat buat? Tuan-tuan tengok kat sini dia kata apa? Malaikat mendoakan kepada kita. Jadi apa kesan bila Allah dan juga malaikat ni mendoakan kepada kita? Allah memberi rahmat kepada kita, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Bila Allah perkenankan doa para malaikat yang mohon rahmat untuk kita tu, Allah akan apa? Dia keluarkan kamu daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Apa maksud dia ni? Inilah benda yang lebih mahal daripada dunia yang Allah bagi kepada ramai manusia tadi, iaitu Allah memberi taufik. Maksud ayat ini adalah apa dia? Dengan cara Allah memberi taufik. Betul Allah kata wa kana bil mu'minina rahima. Itulah tanda Allah sayang kepada orang beriman. Apa dia tuan-tuan? Dengan Allah memberi taufik. Tapi kita kadang-kadang rasa biasa dengan taufik. Rasa biasa dengan taufik. Taufik. Okey. Mana lagi yang okey apa? Allah kurniakan Tuan-tuan tahu taufik tu apa dia? Kalau kita sebut wabillahi taufik, wabillahi taufik. Apa taufik? Hidayah kita kata. Apa beza hidayah dengan taufik? Selalu juga sebut wabillahi taufik wal hidayah. Jadi taufik tu apa dia? Taufik tu adalah matching. Matching. Saya bagi analogi dulu. Kalau kalau kita suruh pelajar dalam satu buku dia tulis A, tepi tu adalah gambar bola, B, lepas tu gambar cacing, C, lepas tu gambar ayam. Kita katakan dia suaikan, matchkan. Maksudnya A dia kena garis ke bawah saja sebab ayam ke bawah, B dia kat atas di bola, C nombor 2 tadi cacing. Bila dia garis dengan tepat, itu namanya taufik tu. Maksudnya apa yang dia buat itu tepat. Tuan-tuan, bila kita dapat Al-Quran yang Allah turunkan dengan sifat Ar-Rahman juga, tadi saya tak sebut, kan Allah kata Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman tu tadilah yang kita bincang, Ar-Rahman yang Allah bagi nikmat kepada semua orang. Rupanya nikmat yang paling besar Allah bagi adalah Allah turunkan Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Semua orang boleh dengar Al-Quran, tuan-tuan. Orang kafir pun dengar Al-Quran ini, tak ada masalah pun nak dengar. Kalau datang sini pun nak dengar, tak ada masalah, jangan larang didengar. Tetapi sama ada kita ni mendapat taufik atau tidak, iaitu apa dia? Dapat tak kita buat match macam mana yang dikehendak? Itu yang mahal tu. Sebab tu Nabi ajar kita kalau nak belajar doa dia apa dia? Nabi ajar Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah manfaat kepada apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Apa yang Allah ajar kepada kita? Benda yang paling besar sekali, Al-Quran ini. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang mengajarkan kita Al-Quran dengan mengutuskan Nabi untuk ajar kepada kita. Jadi kita dengar saja tak cukup, tuan-tuan. Sebab dengar ni dia punya pair kena taat. Sami'na
wa ta'na, itu pair dia. Kalau kita kata dengar, taat. Lepas tu mak kita kat anak dia, kalau anak dia tak dengar, nak hujan sekarang ni, mak suruh kutip kain, tak kutip-kutip sampai habis lencun. Mak dia kata apa dia, kamu dengar tak tadi? Dia kata dengar. Tapi kenapa tak bertindak juga? Maksudnya tak dengar kata, dia tak taat terus. Jadi bila kita dengar Al-Quran tuan-tuan, kita nak taat Quran ini. Quran ini nanti di akhirat akan menyafa'at kepada orang yang bersahabat dengan dia, orang yang bersama dengan Al-Quran ini, orang yang melaksanakan Al-Quran. Jadi nak laksanakan Al-Quran ini mudah ke senang kalau ikut upaya kita? Kalau ikut upaya kita yang suka kepada, cenderung kepada hawa nafsu ini, adakah senang nak laksanakan Al-Quran? Nak hadir ke masjid ke, nak infak fisabilillah ke, nak belajar ke, nak barang, bukan senang. Tetapi bila Allah bagi taufik, segalanya menjadi mudah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Azan dah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan, apakah nikmat besar yang Allah bagi pada orang beriman dengan sifat Ar-Rahim dia itu? Di sini kita nampak Allah nak mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya terang benderang. Maksud daripada Allah nak bimbing manusia itu dengan taufik. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang mendengar tentang Al-Quran, mendengar tentang risalah ini, tetapi tak mampu nak buat apa-apa. Ketika zaman Nabi turunnya Al-Quran, Abu Jahal dengar Al-Quran dan dia bukan tak tahu Al-Quran ini benar, tapi tak mampu pun nak ucap syahadah. Bahkan dia menentang lagi ada. Tak takut kita tuan-tuan, kita pun dengar Al-Quran tapi tak mampu untuk nak buat. Sebab apa? Taufik. Sebab itu dengan sifat Ar-Rahim Allah itu besar tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan nak baca Quran, tuan-tuan tahu Allah tu Ar-Rahman sebab Allamal Quran. Ar-Rahman Allamal Quran. Kita pun sebut Bismillahirrahman sebab nak mulakan baca Al-Quran ini, nak baca Al-Fatihah ke, nak baca surah apa pun, kita tahu dia daripada Ar-Rahman, maka kita sebut Bismillah kan, fad'uhu biha.
Tuan-tuan nak baca Quran untuk dapat apa tuan-tuan? Matlamat baca Quran nak dapat petunjuk supaya menjadi seorang yang muttaqin. Kalau kita ambil course engineering nak jadi apa? Engineer. Belajar Al-Quran ni, semua orang belajar Quran tuan-tuan. Dan satu-satunya kitab yang tuan-tuan masih baca lagi. Saya rasa 2-3 kuliah yang lepas saya ada sebut. Dulu kan kita belajar dah sains dekat sekolah, geografi dekat sekolah. Saya nak tanya siapa yang masih buka lagi buku geografi tingkatan 4 dia. Tapi siapa yang masih membaca Quran yang dia belajar daripada umur dia 4 tahun dulu? Tak rasa besar Quran ni. Kenapa kita baca? Sebab dalam tu penuh dengan huda yang nak bawa kita kepada kehidupan selepas mati nanti. Jadi itu sasaran bila baca Quran. Jadi kita harap tak itu doa tak? Tapi masalahnya dapat ke tak dapat, kita tak perasan. Jadi minta betul-betul sebut bismillah tu masa baca Fatihah tu. Masa apa-apa bacaan pun bismillah, sebab Allah tu yang menurunkan Al-Quran, Ar-Rahman. Tapi berapa ramai orang mendengar Al-Quran. Abu Jahal dengar Al-Quran, Abu Talib lagilah sayang. Sampai ketika Nabi Muhammad Abu Bakar, ayah Abu Bakar, Abu Quhafah datang berbai'ah dengan Rasulullah. Abu Bakar ni bapa dia masuk Islam juga. Kemudian ketika Abu Quhafah berbai'ah dengan Rasulullah tu, Abu Bakar kata apa dia? Kalaulah tangan ini tangan pakcik Nabi lebih aku sukai. Walaupun itu bapa Abu Bakar, seronok Abu Bakar. Tuan-tuan bayangkan yang kita kat Perak tu siapa yang berada India tu, yang mak dia masuk Islam tu. Seronok dia. Selama dia tunggu mak dia dah, kali mak dia masuk Islam. Abu Bakar pun sama juga, dia nak apa dia tu masuk Islam. Tapi bila bapa dia masuk Islam, salam berjabat tangan Rasulullah, dia kata apa? Kalau tangan tu tangan Abu Talib lebih aku suka. Maksudnya dia sayang betul kat Nabi. Tapi Abu Talib tak dapat. Dia yang bela Rasulullah. Masa Abu Jahal nak bunuh Rasulullah ke apa, dia akan jumpa dulu Abu Talib. Tapi Abu Talib tak dapat petunjuk Allah. Jadi mahalnya apa dia? Taufik tu. Taufik tu ada pada mana? Ar-Rahim tu. Next tu. Ar-Rahim. So tiap-tiap kali tuan-tuan baca Quran tu, itulah harapan tuan-tuan. Bila anak kita baca Quran pun sama juga. Jangan biarkan dia tak faham apa tu Ar-Rahman, apa tu Ar-Rahim. Dia sebut saja. Mungkin dia hantar tengah nak ujung tahun ni ada periksa, hantar tasmik begitu saja. Tak ajarkan mereka pemahaman Al-Quran tu. Supaya yang dihafalkan itu nanti suatu hari nanti bila kita tak ada, dia betul-betul minta kepada Allah dia. Sebab kalau setakat nak dapat rezeki tuan-tuan, orang kafir pun dapat. Bukan tak penting rezeki itu, tapi orang kafir pun dapat. Bahkan mereka dapat lebih banyak lagi daripada kita. Tapi bila mereka minta taufik tu tak dapat-dapat tuan-tuan. Tuan-tuan dapat walaupun tak diminta, meminta. Allah bagi mesti jalan ibu dan ayah. Tiba-tiba kita sampingkan, rasa simple sangat. Padahal setiap kali baca dalam solat nanti baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim itu dengan cara macam mana Allah menunjukkan rahim Allah dengan mengeluarkan manusia ni daripada kegelapan kepada cahaya. Iaitu Allah bimbing dengan taufik. Dan mahalnya Ar-Rahim tu apa lagi? Tuan-tuan tengok pula ayat 47 yang terakhir untuk malam ini. Tepi je, muka surat 424. Muka surat sebelah ayat 47. Dan inilah yang paling mahal sekali, yang siapa-siapa pun tak boleh nak gantikan. Siapa-siapa tak boleh, walaupun dia ada trilion harta dia dekat muka bumi ni, dia nak bayar untuk dapatkan ni, dia tak mungkin akan dapat. Ayat 47 tuan-tuan, kita baca sama-sama. Surah yang sama lagi, surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Jadi apa maksud dia? Dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, tadi siapa orang beriman? Wa kana bil mu'minina rahima. Tadi baru baca ayat 43. Dan Allah tu sayang, rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, sebut je Bismillahirrahmanirrahim. Apa perasaan kita sekarang? Ya Allah, jadikan aku orang beriman. Sebab bila kita ni orang beriman, Allah akan keluarkan kita daripada kegelapan. Allah akan beri kita taufik. Berapa ramai yang di antara kita, termasuk diri kita ni sendiri, yang mendengar tentang seruan agama ni, kadang-kadang kita pun tak tahu je. Sebab apa? Tak dapat taufik tu. Mahal taufik tuan-tuan. Kemudian yang lebih mahal lagi apa dia? Di dunia ni Allah bagi taufik, kemudian di akhirat Allah bimbing kita untuk menuju ke syurga. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, bi anna lahum, bahwasanya bagi mereka minallah, daripada Allah, fadlan kabira, kurniaan yang amat besar, kurniaan yang besar. Apa dia agak-agak yang besar tu? Syurga. Tuan-tuan nak bayar dengan apa syurga?
Allah lah yang akan membimbing manusia masuk ke dalam syurga. Jadi daripada siapa sifat tu datang? Rahim. Jadi tuan-tuan bayangkan, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, itu terpahat tu dalam jiwa kita, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang turun ke Al-Quran tu, ya Allah sekarang aku buka kitabmu, ya Allah aku baca kitabmu. Setiap kali nak khatam Quran, Allahummarhamna bil Quran, Allahummarhamna, Rahim. Ya Allah rahmati kami dengan Quran. Macam mana rahmati kami dengan Quran? Pertama, ya Allah dengan jadikan kami mendapat taufik untuk melaksanakan Quranmu ini. Yang kedua, supaya kami dapat masuk syurga dengan Quranmu ini. Itu jadi Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita nak baca surah Al-Fatihah ni. Tuan-tuan nampak? Jadi kita boleh ringkaskan macam mana tuan-tuan? Keseluruhan Bismillahirrahmanirrahim ini, aku mulai membaca surah Fatihah ini dengan bertawassul dari itu, wasilah menerusi nama-nama Allah yang indah, Al-Asmaul Husna, supaya mendapat keberkatan. Dan Allah itu siapa dia? Yang maha pemurah kepada seluruh makhluknya dengan menurunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk, dan yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman dengan memberi taufik dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Inilah dia ayat yang kita baca setiap kali nak baca surah Al-Fatihah. Datangkan perasaan tersebut masa baca tersebut. Jadi tuan-tuan, itulah dia lafaz basmalah daripada surah Al-Fatihah ini. Dan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tuan-tuan, nanti insya-Allah pada kuliah kita yang akan datang, kita akan sambung ayat kedua, iaitu lafaz hamdalah pula. Alhamdulillah. Apa perasaan kita ketika baca alhamdulillah tu? Kita ucap dekat mak kita, terima kasih seorang anak dapat basikal. Man, Man bukan sebab Aiman. Contoh Man nama family paling mudah. Man, ni basikal mak bagi ni. Pergi belajar rajin-rajin, pergi sekolah. Sekali besok mak dia call. Mana anak puan tak nampak pergi sekolah seminggu dah ni. Dah bagi basikal tak jumpa pula. Rupa jumpa kat cyber cafe. Tapi masa dia dapat basikal tu, dia kata apa kat mak dia? Terima kasih mak. Terima kasih mak. Adakah itu cara membalas terima kasih? Jadi bagaimana pula cara membalas terima kasih kepada Rabbul Alamin, tuan-tuan, yang telah mencipta alam ini untuk kegunaan kita? Tiba-tiba kita balas dengan keingkaran kepada dia. Logik ke tak logik? Alhamdulillah Rabbil Alamin yang kita ucap 17 kali itu kadang-kadang tak memberi kesan kepada diri kita. Kerana apa? Tanpa kita sedar kita membacanya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sikit sebanyak dalam kita tadabbur ini, dia akan memberi perubahan atau memberi kesan kepada kita sama-sama untuk kita teruskan kehidupan kita sebagai seorang hamba. InsyaAllah pada kuliah yang seterusnya, pada minggu kedua pula, bulan 12 nanti, kita akan sambung Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan atas perhatian semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.